Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, para penutur bahasa Melayu tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahasa jiwa bangsa. Hadirin sekalian, selaku anak watan, suka untuk saya usulkan suatu modul bicara yang berbunyi bahasa Melayu, teras perpaduan rakyat Malaysia. Ini bukan soal saya berketurunan Melayu. Menurut Perdana Menteri ke-10, ini soal Melayu, India, Cina, Kadazan, Bidayuh dalam memastikan perpaduan rakyat terbela. Saya ulang, perpaduan rakyat terbela. Hadirin sekalian, cukup sudah kita dimomokkan dengan peristiwa pergaduhan etnik yang berlaku di Maundi. Ketupat berdarah di Indonesia dan tragedi Fiji 1987 yang menyaksikan rampasan kuasa meja rabuka dan peristiwa 12 Mei yang menjadi igawan kita semua. Hadirin, semua ini berpasakkan satu persoalan yang sama. Apakah kunci keamanan untuk semua? Justru itu saya hadir, bukanlah sebagai seorang wira dan bukan juga seorang pemimpin negara, tetapi hanyalah insan biasa yang mengimpikan bahasa Melayu sebagai teras perpaduan kita semua. Hadirin sekalian, bahasa Melayu tidak lagi asing dalam kalangan rakyat Malaysia. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 mengangkat bahasa Melayu. Soalnya, adakah kita benar-benar beriman dengan perlembagaan yang diadu ataupun berfantasi di bulan madu? Maka hari ini saya mengajak anda semua untuk kita rungkai 3 persoalan kita. Pertama, adakah kau lupa? Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Ya, adakah kau lupa? Adakah anda semua lupa bahawa suatu ketika dahulu bahasa Melayu pernah menjadi bahasa termasyhur di Asia Tenggara, sehingga diangkat menjadi lingua franca untuk menjalinkan hubungan antara bangsa. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sehingga 9 Masihi disambung lagi oleh Kerajaan Melayu Bentan Temasek, Kerajaan Melayu Riau, Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Johor dan Kerajaan Riau Linggi. Kehebatan ini semakin diangkat apabila kedatangan para pengkaji bahasa dari Eropah ke tanah Melayu dan berjaya menerbitkan 426 daftar kata Itali Melayu karangan Antonio Pitafera. Kata Van Soltem, bahasa Melayu adalah bahasa terhormat di negeri di sekitar rantau Kepulauan Melayu. Jika seseorang itu gagal bertutur bahasa Melayu, samalah nasibnya seperti seseorang yang tidak mampu bertutur bahasa Perancis di Belanda. Ini bukti satu kebanggaan kita semua. Persoalan yang kedua, siapakah pejuang bahasa Melayu? Ayuh kita rentet kembali sejarah. Jepun dikabarkan akan membina kembali negaranya 100 tahun selepas pasca Perang Dunia Kedua. Uniknya, Jepun berjaya membina negaranya kembali hanya dalam 10 tahun melalui penghasilan teknologi inovasi tulisan hiragana dan aksara katakana yang membolehkan artikulasi bahasa dan menterjemahkan ilmu hasing ketika itu. Di Malaysia juga kita ada
Sewaktu awal gagasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan, ada suara-suara sumbang yang mengatakan tidak perlu untuk kita angkat. Maka wujudnya Badan Mempertahankan Bahasa Melayu Rakyat Malaysia, yang mana mereka ini bertujuan, mereka berkata kepada suara sumbang, jangan kau ungkit, jangan kau sentuh kehebatan bahasa Melayu. Bahasa inilah yang mengangkat kemasyhuran Asia Tenggara suatu ketika dahulu. Jangan seperti Pak Kado mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Kelak kita juga yang rugi semuanya. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, para lelaki yang budiman, jika saya tanya, anda semua nak tak beristeri dua? Boleh turunkan tangan. Banyak yang nak di sini. Jika saya pun diberi peluang, saya juga berminat. Tapi biarlah isteri pertama saya berbahasa Melayu dan isteri kedua saya berbahasa Inggeris. Tidaklah menjadi dosa apabila kita bertutur bahasa Inggeris, tetapi biarlah ia dipasakkan dengan bahasa Melayu sebagai tunjang utama. Saya pernah berbual dengan seorang generasi muda. Saya kata kepada mereka, siapakah pejuang bahasa? Kata mereka, Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tanya lagi, kenapa anda sendiri yang tidak memperjuangkan bahasa? Kata mereka, sebab boleh dik. Sedih, mereka terlalu hanyut akan permodenan sehingga hilang peradaban. Sebenarnya pejuang bahasa bukan terletak pada satu badan, bukan terletak pada pihak kerajaan semata-mata, tetapi terletak kepada anda, saya dan kita semua, penutur bahasa Melayu tercinta. Ketiga, bahasa Melayu sebagai teras perpaduan. Hari ini, kepelbagaian rakyat di Malaysia sudah tidak asing lagi. Dengan adanya bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan, merancakkan lagi perpaduan rakyat Malaysia. Wujudnya sekolah kebangsaan yang menyatukan pelbagai anak bangsa dari pelbagai keluarga, tidak mengira warna kulit yang berbeza, tidak mengira budaya ataupun agama yang berbeza, tidak dibeza-bezakan. Dan jika tidak kerana bahasa, mana mungkin saya mengenal rakan saya berbangsa Cina dan India. Dan jika tidak kerana bahasa, mana mungkin saya boleh menjalinkan hubungan percintaan dengan kekasih saya yang berbangsa Ibad dan berbangsa Bidayuh sekaligus. Mana mungkin semua itu dapat dilakukan tanpa bahasa tercinta. Tunjangnya, saya analogikan begini. Bahasa adalah sebagai teras, iaitu tiang kepada sesebuah bangunan. Lihatlah bangunan ini. Bagaimana dinding dan bumbung dapat berdiri tanpa tiang yang kukuh. Begitulah Malaysia. Bagaimana perpaduan kita dapat kecapi tanpa pengukuhan bahasa Melayu yang sebenarnya. Hari ini, 3 persoalan sudah saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tindakan tuan-tuan dan puan-puan lah yang menjadi penantian diri saya. Adakah kita hadir pada hari ini sekadar mengejar habuan atau membina masa depan? Anggaplah hari ini adalah proses perubahan. Saya suka menganalogikan 2 haiwan. Pertama seperti ulat beluncas. Ulat beluncas sekiranya bertukar kulit, kulitnya akan bertukar menjadi rama-rama yang cantik, yang indah dipandang. Tetapi jika ular yang bertukar kulit, ular itu tetap ular yang sama, bisanya tetap bisa sama, bentuknya tetap bentuk ular yang sama. Jadi anda pilih mau jadi ular ataupun ulat. Maka hari ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama bangkit. Kita martabatkan bahasa Melayu, usah didengar anasir-anasir luar. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan-puan pencinta bahasa sekalian, jika kamu hendak menjadi pohon yang tinggi, bersedialah kamu di lambung angin yang kencang. Jika kamu takut di lambung angin yang kencang, silakan jadi rumput. Tapi ingat, rumput hidupnya dipijak orang. Terima kasih.